Okay, so hari ni kita akan tengok satu projek bawah Platinum Victory yang akan siap tak lama lagi. Ini adalah projek nama dia Platinum South Valley 1. Ini untuk buat tinggal cinema. Oh, sudah boleh kah? Oh, dia terus bukakan untuk kita. So dia akan ada face recognition. Lepas tu ada touch card juga. Sebab disebabkan kawasan ni dia ada banyak bas, yang lalu lalang. So diorang buat juga, PV management buat juga dia punya kawasan bus area. Dekat sini ada arrow keluar, dekat sana tu arrow masuk. So keluar masuk dekat sini. So ini size entrance masuk dia. Fasad bahagian luar dekat bahagian hujung pun nampak kemas, nampak cantik, and then greenery punya area, rumput-rumput hijauan yang ada. Dan ini adalah facilities untuk dekat swimming pool dekat tingkat 8. Dia memang infinity pool. Kita buka, let's say lah buka besar-besar. Dan kita tutup. Nice, tak kuat. Depan sini memang tak ada. Adalah highway atas sana. Ini highway. So, ya. Macam biasa, kita buka pintu. Assalamualaikum. So, kalau tengok pada kawasan yang tutup pintu. So, kalau tengok pada showroom, kat sini boleh letak rak kasut juga. Lepas tu, ini ada satu mangkuk jambat. Jenama Astin. And then, yang kita bagi free shower water heater jenama Ruby. 1, 2, 3. 3 kaki. 3 kaki campur sini, 3 kaki setengah lah. So itu adalah compressor aircon. Dekat sini yang saya recommend letak. Dekat sini memang kuat dan memang sangat memang inilah. Memang sangat tenang lah bagi saya. Lepak untuk pasang kemah. Boleh main lompat-lompat dekat sini, dekat sana.